Sebuah mesin kecil yang mencipta dunia moden. Kisah yang mengubah tamadun manusia. Okey, aku saja nak cerita sikit pasal kereta hari ni. Bayangkan satu masa dunia tak ada kereta. Tak ada highway, tak ada bunyi enjin yang bising tu. Orang hanya bergantung pada kuda dan kereta lembu. Tapi pada tahun 1886 ada seorang mamat ni dari Jerman, nama dia Carl Benz. Tengah buat sesuatu yang orang lain anggap macam mustahil lah. Mamat ni bukan orang kaya kan. Mamat ni juga dia genius yang semua orang percaya. Mesin ada roda, nak ganti kuda, mana ada logik. Orang sekeliling dia pada zaman dia cakap dekat mamat ni. Tapi Carl Benz ni ada satu benda yang dia percaya lah. Dia berani percaya pada benda yang belum lagi wujud masa tu. Penciptaan Benz patent motor wagon tahun 1886. So, Mamat Carl ni dia cipta sesuatu yang tak pernah wujud lah. Dia cipta enjin petrol 1 silinder. Lepas tu dipasang di bahagian belakang rangka 3 roda kayu menggunakan bahan api petrol. Kelajuan dia macam basikal je time tu. Memang slow lah. Tapi itulah kereta pertama dalam sejarah dunia. Hari kereta tu siap. Kau sendiri tak tahu sama ada benda tu boleh hidup ke tak. Jadi dia buat apa? Dia tarik nafas dia dalam-dalam. Dia cuba hidupkan mesin kecil tu. Dan bunyi mesin tu ataupun kereta tu akhirnya berbunyi. Itu bukan sekadar bunyi, itu permulaan industri automotif dunia yang kita ada sekarang. So, aku saja nak teguas isteri dia, Bertha Benz ni pahlawan yang ramai tak tahu sebenarnya tau. Tapi ada satu rahsia yang ramai orang kena tahu. Pertama, kereta pertama dunia bukan kar yang pandu paling jauh. Tapi sebenarnya kan, orang rumah dia, Bertha Benz ni yang pandu mesin kecil dia ni. So, ada satu hari ni tanpa pengetahuan suami dia, si Minah Bertha ni, dia ambil kereta Mamat Benz ni, ajak 2 orang anak dia dan pandu kereta tu, bawa kereta tu sejauh 106 km. Itu adalah road trip pertama dalam sejarah dunia. So, dalam sepanjang perjalanan dia dengan anak dia ni kan, minyak habis je, dia pergi beli petrol dekat farmasi tau. Brake dia house dia guna apa tau? Jarum rambut untuk baiki. Alamak. Bila tersangkut kereta tu, dia tolak sendiri. Dan yang paling eksklusif, dia berjaya. Berita tu tersebar. Orang ramai dia macam ada mula percaya mesin ni memang boleh ganti kuda . So dah nampak sikit-sikit bibit-bibit macam mana kereta tu nak dikeluarkan. Satu kereta kecil, revolusi yang sangat-sangat besar. So, ciptaan Carl Benz ni jadi asas kepada tamadun industri automotif untuk kita hari ni, yang moden ni. So, highway dan jalan raya ni bertas sistem apa semua ni kan. Disebabkan diorang ni bukan diorang Mamat tu kan. So, penciptaan kereta elektrik sekarang ni pun mobility global lah, ekonomi dunia ni pun semua perang, perdagangan ni pun disebabkan hasil perjalanan dan logistik semuanya berubah disebabkan kejadian kereta ni. So, cuba korang bayangkan dunia hari ni tanpa kereta. Bagi aku mungkin mustahil dan mungkin tidak mustahil. Sebab apa? Kita sebelum ni pun dah biasa kan. Tapi aku saja nak masuk balik dalam cerita kita ni kan. Semuanya sebenarnya bermula dengan lelaki yang tak putus asa kan, dan seorang isteri yang lebih berani daripada dunia yang percayakan suami dia. Ingat tu So, kadang-kadang sejarah bermula dengan satu enjin kecil Carl Benz tak pernah tahu bahawa ciptaan kecil dia ni akan cipta era baru
tamadun manusia. Tapi apa yang dia ajar aku satu benda yang memang sangat-sangat deep. Deep. Kalau korang percaya pada idea korang, walaupun orang lain ketawakan ke, pelekehkan ke, jangan risau. Korang pun boleh ubah dunia. Sebab apa? Yang penting kita percaya pada diri kita dan teruskan usaha sampai bila-bila. So, kalau korang ada idea-idea yang menarik, boleh komen dekat bawah. Like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video yang seterusnya.